Hey there, what you drinking? 2 shots, let's pour it out. I know what you're thinking, but tomorrow won't come for us. This life that we're living, ain't never gonna give it up. Double shot for the gifted, and one more for us. There you go, drink it up. All this love in a cup. Yeah, we go slow, we go fast. Yeah, we can't get enough. We stay all day, all night, living in paradise. Remember, you don't get it twice. The time of your life. This is the time of your life. Remember, you don't get it twice. The time of your life. Petang geng. So sekarang pukul 4 10 minit. So petang ni saya naik Taman Negara Pulau Pinang. Ni Pening National Park kan. So target aku hari ni sebelum sekarang pukul 4 dalam 4, 5, 6 pukul 6 I dah sampai kat sini kan. Sebab kawasan ni tutup pukul 7. So sebelum pukul 7 I dah gerak. Lalu Lalu jalan laju sikit nanti tutup. Oh, Lepas tak? Lepas. Okey. Oh. Ha? Oh ya, ketujuh John. Okey. So di sini ada 2. So yang ini kena naik atas bukit kan, pantai apa ni, Kerecut ni. So aku pergi ke Sungai Tekun, CEMACS tu, lepas tu Monkey Beach, Lighthouse. Tapi saya tak pergi ke Lighthouse lah. Ni batu hitam ni pun next time lah pergi sini. So aku pergi sini. Okay. Tu stop. Tengoklah esok kalau aku tak balik kan, boleh lah aku datang lagi. Sebab aku buat sini. Okey lah. Macam ni pulau. Okey, ada pantai kat sini. Entah. Sini ada satu tempat orang lihat pondok. So ini ada yes, ini sungai. Okey, ini ada 2 kat sini. Oh, sini pun boleh pergi ke Teluk Kampi dan Pantai Kera. So kita pergi ke Monkey Beach sini lah. Yang ni
Banyak orang buang sampah. Itu yang masalahnya. Okey. Tahu. So, sempat lah. Tak adalah nak belikan. Jalan cepat-cepat pun. Hai. Dulu. Okey. Ada orang lagi kat depan? Ada. Ramai? Ramai. Okey. Slow. Tak larat dah? Daripada memang sampai kat Monkey Sampai naik kau. Lahau. Lagi jauh lah sini. Sini Semas tu kan. Ha. Terus dan ada satu hutan lagi ke Monkey Beach. Oh. Okey. So diorang ni tadi diorang dekat rumah api, lighthouse. Okey. Ini ada satu pulau, Ini ada satu pantai, nama dia apa? Lepas pantai ni baru Monkey Beach. Bukan beach beach. Pantai monyet. Okey. Ni CEMACS University Sains Malaysia. Okey. Sini ada orang lah. Apa tu, geng? Biawak. You jangan kacau saya. Kau memerhati je, geng. Okay. So masuk tray. Okay. Tadi dekat sana kan, keluar ke sana, lalu kawasan pantai ni, and then masuk sini. Macam bunyi orang putih. It's very cheap fun. Yeah. But it's working. Hi. Alright. Hi. Hai. Dia tak pakai kasut tu. Diorang ni kan, orang putih ni, dia suka buat perangai dia sendiri. Okay. Tapi aku tengok dia tak pakai kasut. Ini 28 minit lah. Kalau aku berlari kan, 25 minit untuk 5 kilo. Ini. Hi. Hello. Good walk. Yeah. You no shoot, eh? Huh? You no use a suit? No shoes. Oh my god. That's the way, Mother Nature, bro. Yeah, I know. No, it's easy. Yeah, okay. Diorang suka
tak pakai apa? Tak pakai kasut. Dia kata dia nak natural meh. Aku rasa dia mungkin daripada Itali. Tak tengok seluar dia. Tak silap lah. Tak sampai lagi. Okey. Jom kita tengok bawah. Jam berapa sekarang? Sekarang baru pukul 4.48. So target aku nak sampai ke sana pukul 5. Sebelum pukul 5. Okay. Sikit lagi nak sampai kat Monkey Fish lah. Okay. Jom. Satu pusingan ni dia curb ni tu sampai lah dekat ada GPS. Kalau nak naik atas kena ada GPS lah. Aduh, nah, benda yang paling benci. Hei ya. Ni berapa kali dah? Tanya terkengainya ke kena. Oh yeah, 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 oh yeah. Hey there, what you drinking? 2 shots, let's pour it out. I know what you're thinking, but tomorrow won't come for us. This life that we're living, ain't never gonna give it up. Double shot for the gifted, and one more for us. There you go, drink it up. All this love in a cup. Yeah, we go slow, we go fast. Yeah, we can't get enough. We stay all day, all night, living in paradise. Remember, you don't get it twice. The time of your life. Okay. This is the time of your life. Dah nak sampai lagi 500 meter. Remember, Turun bawah. you don't get it twice. The time of your life. Empat puluh minit lah. Don't look at the past, no, we're not going that way. Oh, now make it last, make it last to the break of day. No matter what people say, live life in a fast lane. Double shot for the gifted, triple shot for the pain. There you go, drink it up, all this love in a cup. Yeah, we go slow, we go fast. Yeah, we can't get enough. We stay all day, all night, living in paradise. Remember, you don't get it twice. The time of your life. This is the time of your life. Remember, you don't get it twice.
Itu sebab dia jadi jauh. Jauh pula asal. 500 meter. Weh. Sampai lah. Pulau pantai Monyet. Boboy, ada boboy. Sampai lah, inilah pantai Monyet. So, rasanya tak sempat lah nak pergi ke apa tu? Rumah api tu. Nampak ni. Atau rumah putih. Banyak betul sampah. Okey. Nak kencing jap. Oh, ni dia jumpa. Ni tuan dia. Monyet. Inilah tuan dia. Tuan pantai. Sewa ni berapa bang? 120 lah. 120. Road ni lah? Kita ada trek 1.5 kilometer dalam hutan. Oh 1 kilometer. Tak sempat lah kalau nak pergi kan. Kalau nak pergi White House tu sempat lah? Oh, layout tu lagi tinggi tu. Oh tak sempat kan? Sempat lah? Nak buat boat ke bawah? Saya tak buat, saya jalan. Jalan sempat tu, hotel tu nak pergi hotel tu. Tak sempat kan? Takut gelap lah balik. Ada bawa torchlight. Takut gelap lah bang. Tak apalah. Dia ikutnya jalan ni lah? Bumpy straight sampai kat ujung sana. Dia ada set board. Oh. Bila set board dia akan tunjuk kat bang. Gelap bang weh. Gelap. Gelap. Ini kalau patah balik pun gelap dah kan? Gelap tak? Kadang tadi abang balikkan saya. Abang nak balik ni. Saya pun nak balik tadi. Pukul apa abang balik? Ya. 6 tu, 5 lebih 6. Kalau abang nak balik ya. Kalau abang nak jalan kaki, pulang kat abang. Jalan kaki gelap lah? Kalau biasa abang lagi, abang maraton ni orang. Banyak orang hilang dalam hutan sekarang bang weh. Itu lah. Tapi at least dia punya tak lah, ini senang ya bang. Dia ikut tepi. Ikut tepi ya. Tapi kalau hiking tu mungkin aku tak nak lah. Ya. Tapi yang ini tu aku tanya abang, kalau aku pergi sana Lighthouse tu, hotel tu, dia puncak tu. Puncak tu atas ni je. Nampak kat sini. Ada orang ke pergi sana ni? Tak ada orang, mana ada orang bang? Dah tak ada orang kan? Dia tutup dia tutup pagar pukul 5. Tak payah pergilah. Dia tutup pagar pukul 5 bang. Aku dari sana dari National Park. National Park tu tadi pergi sini 35 minit. Kena 35 minit saya rasa.
Kalau saya patah balik boleh kan? Boleh. Tak boleh lah. Dah lagi. Dan lagi kan? Sekarang matahari gelap bang. Dia pukul 7.30. 7 lebih. Itu lah. Dah lagi bang Dan lagi kan? Kalau jangan kabut lah. Boleh. Boleh. Jangan kabut lah. Aku dah lama nak pergi sini. Jadi kalau pergi pun kalau boleh pergi tengok tangga gampang Gambar-gambar. Sempat nak naik daripada kunci. Oh. Naik tu yang best tu bila kita dah kat atas tu boleh ambil gambar. Itulah aku tadi lambat pukul 4 aku. Dia dah kunci pintu. 4 lebih aku dari sana tadi. Dia dah kunci pintu. 4.20. Sekarang baru pukul 5. Dulu sampai pukul 7. Lepas tu ada kemalangan 9.5 lah. Oh. Dia buka office hour. Ha. Tu pun kalau abang tak bayar dekat depan, Habis. dia tak. Oh yeah, 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 oh yeah. Hey there, what you drinking? 2 shots, let's pour it out. I know what you're thinking, but tomorrow won't come for us. This life that we're living, ain't never gonna give it up. Double shot for the gifted, and one more for us. There you go, drink it up. All this love in a cup. Yeah, we go slow, we go fast. Yeah, we can't get enough. We stay all day, all night, living in paradise. Remember, you don't get it twice. The time of your life. This is the time of your life. Remember, you don't get it twice. The time of your Okay, aku dah berjaya sampai kat pantai monyet ni, Monkey Beach. Okay. So sekarang aku nak gerak balik pergi ke tempat permulaan tadi. So lebih kurang dalam 45 minit lah dari sini ke tempat tu. So aku kena cepat. Sebab sekarang jam sekarang pukul 5.35. Aku kena sampai kat sana sebelum pukul 6.30. Okay. So takut udah gelap tak boleh juga kan. So inilah pantai dia. So ada monyet juga, tapi ganas juga. Abang faham je lah monyet yang warna itu kera. Okay, inilah pantainya. So sekarang ni aku nak naik. Okay, kita naik sini. So yang aku tahu hanya 2 orang tadi dia nak jalan ni. Yang lain tu tadi pergi guna boot. Okay, jom. So sekarang okay, jam aku menunjuk 1 jam 19 minit. So aku nak pergi sana pukul berapa minit. Okay, sekarang distance 428. So aku try jogging lah. Okay, jom. Sam. Kena laju sikit. Ada satu pantai. Tak apa, ikut jalan ni.
Daripada sana tadi sampai sini 11 minit. Okay, aku dah sampai kat pantai ni. Lagi 1.5 kilo. Letih dah. Cuma tak payah nak live. Ni dah dekat dah. Lagi 1 kilo lagi lah. Macam tu 1 berapa kilo. Okey. Tu tadi bersembang dengan kawan, dengan abang tu tadi. Dia kata next time ikut jalan ni. Ni. Pergi ni ikut sampai kat pantai apa Penyu. Tak tahu pantai Penyu ke pantai Total saja. Okey. Ikut jalan ni. Pusing sampai ke pantai tu. Lepas tu dia kata ambil boat pergi ke Monkey Beach. Lepas tu baru boleh pergi ke Lighthouse. Lepas tu baru jalan trip kat sini. Dia kata. Itu dia suggest kat aku lah. So next time aku datang, aku ikut jalan ni. Dia kata awal-awal pagi. Ramai orang dekat sini. Okay. So dekat sini aku dah lalu. So memang best jalan dia. Tak adalah ni sangat. Tak adalah mencabar sangat lah. Okay lah untuk beginner. Laluan ni okey. Tapi abang tu kata ini untuk trace sebenarnya. Tapi next time kita datang, kita try yang ni. Okay. Itu saja. Oh yo. Geng, ada 2 ekor ikan tu. Wih, besar tu. Okay. Yang tangkap. So, kita dah sampai sini. Kemungkinan dari sini ke tapak permulaan tadi lebih kurang 800 meter. Okay. Oh, belum lagi. Ada satu lagi. Ini dekat depan tu dia. Sini ada satu pantai. Satu pantai. Satu pantai apa? Ini jembatan dia boleh bergerak. Tengok. Okay. Jembatan ni boleh bergerak. So, jadi jumpa brother yang bekerja sini, dia lepak kat sini. Okey. Okey. Best. Daripada pondok ni nak ke tempat checkpoint tempat yang mula tadi, jalan dia macam ni semua. Yang warna coklat ni.